masih berbaloi ke ataupun nak tunggu harga emas jatuh lagi? So kalau tuan-puan pun fikir benda yang sama, video ni untuk tuan-puan. Boleh save dulu supaya tak hilang dan boleh buat rujukan nanti. Pertama sekali kena faham satu perkara, emas bukan aset untuk kita trade hari-hari macam saham. Emas adalah store of value ataupun penyimpan nilai. Bila ekonomi tak menentu dan inflasi naik, kuasa beli duit kertas kita makin jatuh. Jadi strategi yang paling bijak bukan tunggu harga jatuh sebab kita tak tahu bila ia akan jatuh. Strategi yang terbaik adalah dollar cost averaging ataupun teknik DCA. Beli sikit-sikit secara konsisten, harga rendah dapat gram banyak, harga tinggi kita tetap ada simpanan. Satu lagi, jangan keliru. Kalau tujuan tuan-puan untuk pelaburan, elakkan beli barang kemas yang banyak upah ataupun spread value yang besar. Fokus pada emas 9 yang spreadnya lebih rendah. Itu baru namanya menyimpan dengan ilmu dan melabur dengan bijak. Jadi kesimpulannya, masa terbaik untuk mula simpan emas adalah 10 tahun yang lepas. Masa kedua terbaik adalah hari ini. Jadi buat sesiapa yang belum lagi mulakan simpanan emas, tuan-puan sebenarnya boleh bermula dengan public gold serendah RM100 sahaja melalui akaun emas. Jadi cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.